Assalamualaikum. Ni peperangan sentimen ni. Pasal kedai tu apa benda tu. Dia nak kena ceroboh. Pasal Sabrina dia kan buat anak murid tu. Yang aku duk makan hamun dia. Anak murid babi dia tu. Dia nak buat cerita pelik-pelik dekat situ. Kata dua tu, dia curi duit. Duit kedai tu dia curi lebih kurang dalam 80,000. Dia selama badok dia tak ganti pun. Tak ada tindakan polis yang dia ambil kat situ. Pihak keselamatan, pihak pengurusan Felda ni tak ada apa dia tindakan dia buat. Duit tu memang hilang dekat situ. Pasal budak Nazira dengan budak Jar ni, dia akan gunakan benda spesimen tu. Cara tu, modus operandi tu dia curi benda dekat situ. Termasuk kereta motor. Yang kita ni tak boleh mempertahankan diri. Kalau tidak dia serang kita. Anti serangan apa benda aktiviti dekat situ. Sebanyak 18 kali apa benda cedera paruh tu. Dan tetap kena dengan barang tu. Itu agenda dia. Apa tindakan polis? Saya pegawai polis kena serang pakai polis apa benda dengan Sabrina gitu. Dekat situ. Pasal kereta motor, kain baju. Habis dekat situ. Kenapa dengan dia? Dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk dia pang apa benda dia tak guna. Lantak dia lah, itu masalah dia. Budak dapi ni masuk dengan situ. Dia ada agenda dia. Ada politik skamer dia. Ada politik dekat situ. Itu masalah dia, bukan masalah saya. Dia masuk dalam kedai saya. Kenapa dia ceroboh kedai saya? Dia kena ambil kain baju saya. Kenapa? Itu yang persoalan yang rakyat Malaysia kena tahu. Anak bini saya dalam rumah apa benda dekat Gambang tu. Tempat. Banyak tempat, pelbagai tempat lah. Jadi masalah kehidupan gila dia. Masalah kehidupan gila dia apa benda dekat situ kita nak menyelesaikan masalah dia. Saya tak menyelesaikan masalah awak, saya akan tambah masalah awak dekat situ. Awak kena faham benda tu. Awak nak tarik simpati orang ramai. Tariklah, itu masalah awak, bukan masalah saya. Saya perlu penjelasan daripada awak. Kenapa awak masuk dalam rumah saya, Pak Long, arwah Pak Long dengan unit pengurusan Felda. Itu rumah saya, Sabrina. Itu kedai saya. Itu kereta saya. Tindakan tegas daripada polis. Pasal kes bunuh dekat situ apa benda tu. Dia bunuh apa benda pembantu rumah dekat ni. Apa benda Bukit Belindung tu. Apa tindakan polis buat atas kena orang ni?